Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bacaan ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat-ayat pusaka. Pada bulan lepas kita membacakan awal ayat ke-11 surah An-Nisa. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Maksudnya Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka fi auladikum, untuk anak-anak kamu, lizzakari mithlu hadzil unthayain, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Jadi maksud di sini 2 nisbah 1, 2 untuk anak lelaki, 1 untuk anak perempuan. Ini ketika mana si mati meninggalkan anak, ada anak lelaki dan juga anak perempuan. Ada anak lelaki dan juga anak perempuan, dua-dua ada. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatain, tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada 2, ini dalam keadaan si mati meninggalkan hanya anak perempuan, anak lelaki tak ada, ada anak perempuan sahaja, dan jumlahnya fawqa ithnatain, lebih daripada 2 ke atas, falahunna thulutsa ma tarak, maka bahagian mereka anak perempuan itu ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. 2/3 kongsi dengan berapa jumlah anak perempuan yang ada. Seterusnya, wa in kanat wahidah, kalau anak perempuan hanya ada seorang sahaja, yang ditinggalkan tu hanya anak perempuan, tak ada anak lelaki, dan anak perempuan tu bilangannya hanya seorang, falahan nas, maka yang seorang tu akan dapat 1/2 daripada harta arwah. Seterusnya, bahagian untuk ibu ayah. Bahagian untuk ibu ayah, yang lepas kita baru sampai selesai bacakan bahagian anak dalam harta pusaka. Hari ini kita cuba masuk bahagian ayah pula. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawai, dan bahagian untuk ibu bapa kepada si mati, likulli wahidin minhuma, setiap orang daripada kedua-duanya, mak dan ayah, setiap orang, as-sudus, mendapat memperoleh 1/6 mimma tarak, daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Ni keadaan bila ni? In kana lahu walad, ketika si mati ada anak. Keterangannya kita akan baca nanti. Ini kita baca terjemahan dulu. Fa illam yakul lahu walad, tetapi kalau si mati tidak ada anak, maknanya keadaan yang lain ni. Kalau ada anak, mak dapat 1/6, ayah dapat 1/6. Tapi keadaan lain pula, si mati tidak mempunyai anak. Wa warithahu abawa, sedangkan yang menjadi waris, yang mewarisi harta si mati
hanyalah kedua ibu bapanya sahaja, tak ada orang lain dah, tak ada waris lain, hanya kedua ibu bapa kepada arwah sahaja yang ada. Fali ummihi thuluth, maka ketika itu ibu kepada si mati memperoleh 1/3. Tadi kalau ada anak, ibunya dapat 1/6. Ni tak ada anak langsung dan tak ada waris lain, hanya ibu dan ayah sahaja, maknya dapat 1/3. 1/3 maksudnya lagi banyak lah daripada 1/6. Seterusnya situasi yang lain, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Kalau si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Bila si mati pula keadaan situasi yang lain ni, ada adik-beradik, maka bahagian ibu tadi itu jadi 1/6. Tak ada anak, dapat 1/3, tapi bila ada beradik, dia balik 1/6 semula. Baik, ini bahagian-bahagian yang telah pun diterangkan dalam ayat ini. Allah kata min ba'di wasiyati yusi biha aulaid. Pembahagian-pembahagian yang disebutkan tu tadi untuk anak dan juga untuk ibu bapa, pembahagian-pembahagian itu adalah setelah diselesaikan wasiyah yusi biha, setelah dibayarkan, diselesaikan, settle wasiat-wasiat yang ditinggalkan oleh si mati, audain, dan juga setelah selesai dibayarkan hutangnya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ibu bapa kamu, anak-anak kamu, kamu tak tahu siapa di antara mereka ni yang lebih dekat naf'a, yang lebih banyak manfaatnya kepada kamu. Ikutlah ketetapan Allah ni. Faridatan minallah, pembahagian harta pusaka, penentuan bahagian masing-masing seperti mana yang telah diterangkan tadi itu. Anak lelaki bila ada anak perempuan bersama, ada dua-dua, anak lelaki akan dapat 2, nisbah 2, anak perempuan akan dapat nisbah 1. Ketetapan tu semua minallah, itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya daripada Allah. Allah sebut, tentukan secara detail, teliti satu persatu dalam Al-Quran. Innallaha kana aliman hakima. Dan Allah sebutkan ketetapan yang Allah buat tu, Allah kaitkan dengan sifat Allah alima, maha mengetahui. Allah lebih tahu apa yang lagi bagus, apa yang lebih baik untuk setiap hambanya. Hakima, Allah tentukan itu dengan kebijaksanaan Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jangan kita persoalkan ketentuan ketetapan Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti perintah Allah, ketetapan Allah ini ada bahagian kebaikan yang Allah sediakan untuk kita. Ya tuan-tuan rahmati Allah, kita masuk perbincangan berkaitan dengan bahagian ibu. Bahagian anak kita telah pun baca, tapi kalau kita nak sebut secara ringkas apa yang telah pun dibacakan tadi, beberapa keadaan tentang anak. Bila seseorang meninggal dunia, kalau meninggalkan anak, apa situasi yang ada? Pertama, situasi yang ada adalah arwah meninggalkan anak laki dan juga anak perempuan. Itu pertama. Yang kedua, dia meninggalkan anak perempuan sahaja. Bila meninggalkan anak perempuan sahaja, tengok berapa bilangan anak perempuan tu. Ada beza bahagiannya. Itu kalau anak perempuan sahaja. Kalau meninggalkan anak lelaki sahaja, berapa pula bahagiannya? Kalau dua-dua tak ada, anak lelaki tak ada, anak perempuan pun tak ada, berapa pula bahagiannya? Tuan-tuan rahmati Allah, kita sebut ada ataupun tidak ni bermaksud apa dia? Ada itu merujuk kepada adanya anak waris yang ditinggalkan arwah ketika arwah menghembuskan nafas terakhir. Bukan waktu kita mengira bahagian berapa bahagian pusaka untuk anak, untuk ni, bukan waktu tu. Sebab waktu kita kira boleh jadi anaknya pun dah tak ada dah. Ada ataupun tak ada merujuk kepada waktu bila? Waktu arwah menghembuskan nafas terakhir. Waktu tu siapa waris yang masih lagi hidup. Ya. Jadi jangan kira lah, kalau ada anak, arwah ni pernah ada anak dulu ramai, 6 orang anak dia,
Tapi waktu arwah meninggal dunia tinggal seorang. Jadi nak kira yang mana ni? 6 orang ke seorang? Kita kira yang masih hidup ketika arwah meninggal dunia. Siapa anak yang masih hidup? Seorang tadi ya? Seorang je lah, bukan 6 orang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau situasi anak, ada anak lelaki dan juga anak perempuan, maka Allah kata lizzakari mithlu hadzil unsayain. Anak lelaki akan ambil 2 bahagian, anak perempuan akan ambil 1 bahagian. 2 nisbah 1. Kalau ada anak lelaki 3 orang, anak lelaki 1 ataupun anak lelaki A 2 bahagian, anak lelaki B 2 bahagian, anak lelaki C 2 bahagian. Anak perempuan pula ada, ya, sebab kira nisbah ni ketika ada kedua-duanya. Anak perempuan bahagiannya berapa orang anak perempuan? Anak perempuan A 1 bahagian, anak perempuan B 1 bahagian. Jadi keseluruhan untuk anak ni kita akan campur berapa bahagian keseluruhan? 2 untuk anak lelaki dah 6. Anak perempuan ada berapa orang? 2 orang. Anak perempuan A 1, anak perempuan B 1. Jadi kat situ 2, yang lelaki tadi 6, perempuan 2. Jadi bahagian untuk anak ni 8. Tuan-tuan rahmati Allah, itu bukan bahagian final, belum lagi. Ada kiraan-kiraannya. Kalau anak arwah, ni situasi lain, anak yang ditinggalkan oleh arwah hanya anak perempuan, maka dilihat seperti mana yang Allah nyatakan dalam ayat ini. Kalau anak perempuan itu ramai, 2 orang ke atas, falahunna thulutsa ma tarak, maka mereka lah ramai akan memperoleh 2/3. 2/3. Jadi 2/3 ni kongsilah dengan berapa orang anak perempuan yang ditinggalkan. 2 orang ke atas tu, paling tidak 2 orang. 2/3 bahagi dengan 2 orang. Kalau ada berapa orang? 5 orang. 2/3 bahagilah dengan 5 orang. Dia kongsi, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi kalau seorang yang ditinggalkan, tak ada anak lain, anak perempuan seorang tu je lah, maka anak perempuan yang seorang tu Allah kata falahan nis, dia akan memperoleh 1/2. Tuan-tuan. Habis kalau anak lelaki sahaja, anak lelaki dia masuk dalam kategori waris asabah, waris yang Allah tak tetapkan bahagiannya secara tetap. Ya, kalau macam anak perempuan tadi dah tetap dah 2/3, 1/2 dah tetap dah bahagian dia. Tapi kalau anak lelaki ni bila dia seorang, bahagiannya tak tetap. Dia asabah binafsih, sendiri diri sendiri itu asabah. Maka berapa bahagian yang baki ditinggalkan itulah akan dia ambil. Baki daripada mana ni? Baki setelah bahagian-bahagian untuk waris fardu. Waris fardu ni waris yang telah pun ditetapkan bahagiannya 1/2, 1/3 dah tetap dah. Dah bagi kat waris fardu, ya, ada waris asabah. Waris asabah tu akan ambil baki yang ada setelah diserahkan kepada waris fardu. Tuan-tuan rahmati Allah. Dan waris asabah ini lelaki, anak lelaki lah yang paling utama yang akan memperoleh asabah. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau semua tak ada, dua-dua tak ada, anak lelaki dan anak perempuan tak ada, tak payah ceritalah ya, pusaka tentang anak, cerita pusaka waris lain pula. Jadi tuan-tuan, masuk cerita tentang ayah. Tentang ayah, Allah berfirman wali abawai, untuk kedua ibu bapanya setiap orang akan dapat 1/6 daripada harta pusaka kalaulah arwah meninggalkan anak. Maknanya bila ada anak setiap orang akan dapat 1/6. In kana lil mayyit walad, jika si mati ada anak, mak ayah kepada si mati. Kita sebut mak ayah itu hubungan kepada si mati, bukan hubungan kepada orang lain. Kena jelas, kena dijelaskan. Mak ni merujuk kepada mak si mati, ayah kena merujuk kepada ayah si mati. Jangan merujuk kepada orang lain. Takut apa dia? Salah bagi jawapan. Dia boleh jadi salah bagi jawapan.
Bila kita sebut mak, rupanya mak tu merujuk kepada orang lain. Sebagai contoh ya tuan-tuan rahmati Allah, bila si mati tu lelaki, dia ada isteri. Si mati, Ahmad lah, meninggal dunia, ada isteri. Isteri dia perempuan lah ya. Dan ada anak, arwah ada anak, anak lelaki dan anak perempuan. Jadi anak ni bila dah ayah dia meninggal dunia, anak dia pun nak tahu berapa bahagian pusaka. Anak dia pun tanyalah, pergilah rujuk pada mana-mana ustaz. Ustaz, mak dapat berapa? Dia cakap gitu. Jadi mak tu mak siapa? Dia kata mak tu merujuk kepada mak siapa sebenarnya? Mak anak yang bertanya ke? Kalau mak kepada anak yang bertanya, itu adalah isteri kepada arwah. Jadi hubungannya dengan arwah sebenarnya isteri, bukan mak, ataupun mak kepada arwah. Kalau mak kepada arwah, hubungannya dengan anak yang bertanya itu nenek. Betul? Nenek. Jadi anak yang bertanya itu, bila dia kata mak dapat berapa, kena faham apa maksud mak kat situ tu. Mak tu siapa tu? Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan yang bertanya ke hubungan dengan si mati? Kena pastikan. Lah, biasa dia akan merujuk kepada hubungan dia lah. Mak dia dapat berapa? Maksud dia mak kat situ isteri kepada arwah. Jadi yang menjawab pun kena berhati-hatilah. Dan sebenarnya seeloknya yang bertanya biar tanya dengan menyebutkan hubungan dengan si mati supaya lebih jelas. Isteri kepada arwah berapa? Kemudian mak kepada arwah berapa? Walaupun yang bertanya tu adalah anak arwah. Anak arwah pun cakap mak kepada arwah berapa? Maksud dia nak tanya tentang nenek dia lah, dapat berapa bahagian. Jadi dalam ayat yang kita baca ni, mak kepada arwah. Gitu juga ayah kepada arwah. Setiap orang, mak dan ayah akan memperoleh 1/6 daripada harta pusaka. In kana lil mayyit walad. Jika si mati itu ada anak, asal ada anak, zakaran aw unsa, sama ada anak tu lelaki ke perempuan ke, wahidan aw jama'atan, seorang ke ramai ke, asal ada anak je, maka mak ayah kepada arwah akan dapat 1/6. Ya, kita sebut ada anak ni maksudnya ketika arwah menghembuskan nafas terakhir, dia ada anak. Anak tu mesti anak sah, anak dia, dan tak semestinya anak daripada isteri dia sekarang, ya? Anak daripada mana-mana isteri, walaupun isterinya telah pun diceraikan, yang penting anak tu anak kandung dia, anak yang menjadi itu adalah anak kandung dia, anak sebenar dia. Maka bila ada je anak, mak ayah akan dapat 1/6. Seterusnya, fa illam yakul lahu walad, kalau si mati tidak ada anak, wa warithahu abawa, dan pertama syarat yang kedua ni, situasi yang kedua ni apa dia? Si mati tak ada anak, yang kedua tak ada waris lain, bermaksud yang menjadi waris ketika itu hanyalah abawah, kedua ibu bapa kepada si mati. Maka ketika itu fali ummihi thulus, mak kepada si mati mendapat 1/3. Anda tak ada waris lain ya, mak dapat banyak lah kan, 1/3. 1/3 daripada harta. Keadaan yang sama, ayah pula dapat berapa? Ayah akan dapat asabah. Ayah akan dapat asabah. Ayah ambil baki, tuan-tuan. Fali ummihi thulus. Wassababu fi tasawil walidain fil mirath ma'a wujudil aulad. Dan bila kita perhatikan, tuan-tuan, ketika mana arwah meninggalkan anak, ada anak ni kita sebut tadi, seorang ke, laki ke, perempuan ke, ramai ke, mak ayah akan dapat 1/6. Kenapa mak ayah pada ketika tu dia dapat sama 1/6, tak dibezakan? Ayah patut dapat lebih ke mak patut dapat lebih ke? Tapi tak, dalam situasi itu dua-dua dapat 1/6. Bila arwah ada anak, dua-dua dapat 1/6.
Ya, sebab apa ni? Sebabnya ialah tawfiru ihtiramihima ala sawa, nak memberikan penghormatan yang seimbang antara kedua ibu bapa arwah. Sama. Ya, penghormatan yang sama diberikan kepada ibu ayah kepada arwah. Ni keadaannya bila si mati meninggalkan anak, ada anak. Wa amma sababu kauni nasibil walidaini aqalla min nasibil aulad. Sebab apa pula bahagian ibu ayah lebih sikit berbanding dengan bahagian anak? Bila si mati meninggal dunia, si mati ada anak, mak ayah ada lagi. Tapi ketika tu bahagian untuk anak ni lagi banyak. Bahagian yang berapa tadi? Kita dah sebutlah bahagian anak berapa. Bila kira balik, jumlah untuk anak ni lagi besar. Mak ayah bila si mati ada anak, mak ayah dapat berapa tadi? 1/6. 1/6. Mak dapat 1/6, ayah pun dapat 1/6. Jadi bahagian anak ni lagi besar. Sebab apa? Fa imma likabirihima wa imma listighnaihima. Sama ada kerana mak ayah ni dah besar lah. Dah besar. Jadi boleh jadi juga dah tua sangat. Keperluan kepada harta tu dah tak berapa kritikal lah. Apa sangat yang diperlukan ketika umur telah pun lanjut? Ya, mungkin hanya untuk makan. Nak bayar ansuran kereta pun dah habis bayar. Ataupun ada kereta pun bukanlah satu keperluan, kereta pun dah tak boleh bawa agaknya. Maknanya banyak benda dah settle lah. Berbanding dengan anak, banyak perkara yang masih lagi diperlukan. Masih belajar, nak sambung belajar lagi berapa, ya, nak menampung kos-kos hidup tu perlukan kepada harta. Keperluannya terlalu tinggi. Maka ini antara hikmah Allah memberikan bahagian untuk si anak ni lebih besar berbanding dengan bahagian kepada ibu ayah. Wa ammal aulad, adapun anak-anak, fa bihajatin ila nafaqatin katsira. Anak-anak ni memerlukan pembelaan yang banyak. Gitu juga boleh jadi sebab anak ni masih kecil. Masih kecil. Siapa yang nak tanggung perbelanjaan anak-anak ni? Siapa yang nak tolong cari? Gunakanlah, maknanya bila ada harta pusaka, gunakanlah bahagian harta pusaka tu untuk kepentingan si anak. Wa imma bisababil hajah ila zawaj. Gitu juga masih kecil, perlu ada usaha yang lebih untuk berkahwin, nak sediakan mas kahwin dan sebagainya. Bukan perkara yang mudah ya tuan-tuan. Orang sekarang ni kadang-kadang nak kahwin, oleh kerana sebab tak ada duit sangat, lanjutkan masa lagi, tangguh lagi perkahwinan, walhal ada keperluan untuk dia berkahwin segera. Jadi maka di sini antara hikmah Allah letakkan bahagian untuk si anak lebih besar berbanding dengan ibu ayah kepada si mati. Walaupun ikut akal kita kata ibu ayah kepada si mati, dia lah yang jaga arwah ni daripada kecil sampai ke besar. Kan banyak jasa dia, yuk, patutnya bagilah lebih sikit kat dia. Dah kenapa anak dia pula yang lagi banyak dapat? Itu ikut akal kita lah. Tetapi Allah tentukan sebaliknya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Seterusnya, fa in kana lahu ikhwatu fali ummihi sulus. Kalau pula si mati, keadaan lain, si mati ada beberapa orang adik-beradik. Tadi tak ada anak. Pertama ada anak, lepas tu tak ada anak. Sekarang ni tak ada anak, ada adik-beradik pula. Bila ada adik-beradik, tak ada anak dan ada adik-beradik pula, maka bahagian si ibu pada ketika tu berubah menjadi 1/6. Fa in kana lil mayyiti ma'a wujudi abawayhi ikhwah. Ketika si mati meninggal dunia, yang ada pada ketika tu kedua ibu bapa si mati. Kemudian ada juga beberapa orang adik-beradik si mati, jamaah, beberapa orang, zukuran au inatha, lelaki ataupun perempuan. Maka ketika itu lil ummis surus, bahagian ibu ni menjadi 1/6. Sebelum tu 1/3. Bila si mati tak ada anak, jadi 1/3. Tapi ada adik-beradik, 1/3 tu tukar jadi 1/6.
1/3 dah banyak dah ya. Tengok-tengok ada beradik-beradik, tukar jadi 1/6. 1/6 jumlahnya sikit lah. Jumlahnya sikit. Sama ada samaun akan al-ikhwah asyiqa am liab am lium. Tak kisahlah adik-beradik kepada arwah ni adik-beradik seibu sebapa ke, liab seayah ke, satu ayah sama ayah mak lain ke, ataupun seibu ibu sama, ibu sama ayah lain, maksudnya mak ni kahwin lain lah, mak kahwin dua lah. Tak kisahlah adik-beradik yang mana satu ni, asal ada aja bahagian ibu kepada arwah, ibu kepada si mati, jadi 1/6. Tuan-tuan, jadi 1/6. Berapa orang jumlah adik-beradik ni yang menyebabkan perubahan bahagian ibu daripada 1/3 pergi kepada 1/6? Berapa orang? 2 orang ke atas. 2 orang ke atas. Ya, walaupun kalau tuan-tuan lihat perkataan bahasa Arab dalam ayat ni, Allah kata pada fa in kana lahu ikhwah, kalau si mati ni ada ikhwah. Perkataan ikhwah ni dia jamak kepada adik-beradik. Jamak ni berapa angkanya? Jumlahnya 3 orang paling kurang. Ya, 3 orang paling kurang. Tapi dalam ilmu faraid dia bukan kira 3 orang, paling tidak 2 orang dah menyebabkan bahagian ibu ni berubah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, adalah perbincangan di sini. 2 di sini walaupun baru 2 telah pun dianggap ramai, umpama seperti 3 ke atas. Jadi bila ada 2 sahaja sudah cukup untuk merubah bahagian ibu daripada 1/3, ibu ni dapatlah 1/6. Jadi ibu tak boleh cakap baru ada 2 orang adik-beradik. Dalam Quran kata ikhwah, maksudnya ramai. Ramai ni 3 orang. Sekarang ni baru ada 2 aku dapat 1/3 dah. Tak, 2 je dah jadi ibu ni dapat 1/6. Ya, ada perbincangan tuan-tuan rahmati Allah dalam kalangan ulama, antaranya sebab apa walaupun 2 baru 2 ni dikira sebagai ramai. Pertama, ijma' ulama. Ya, disebutkan dalam hadis akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Abbas annahu dakhala ala Utsman radhiyallahu ta'ala an. Ibnu Jarir meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas bertemu dengan Sayyidina Utsman. Faqala lima sara al-akhwan yaruddani al-ummi min as-sulusi ila as-sulus. Dia tanyalah, mengapa 2 orang saudara? Kenapa 2 orang saudara, 2 orang adik-beradik boleh menyebabkan bahagian ibu ni yang asalnya 1/3 jadi tinggal 1/6? Kenapa? Walhal dalam Al-Quran Allah kata fa in kana lahu ikhwah, kalau si mati ni ada ramai adik-beradik. Ikhwah ni ramai adik-beradik ni berapa dalam Al-Quran? Ya, ayat tu bermaksud 3 orang. 3 orang baru jadi bahagian ibu ni 1/6. Tapi kenapa kita guna 2 orang? Kenapa kita guna 2 orang? Dan dalam bahasa kita pun ikhwah ni memang ramai. Ramai ni mana apa 3 orang dan ke atas. Maka jawapan Sayyidina Utsman kata, hal astati'u naqdha amrin kana qabli. Boleh ke aku nak membatalkan suatu ketetapan yang telah pun ada sebelum aku? Ketetapan sebegini telah pun ada sebelum aku lagi. Wa tawarathahu an-nas wa madha fil amsar. Ketetapan ini telah pun diwarisi oleh manusia dan diamalkan di kebanyakan tempat, seluruh wilayah melakukan perkara yang sama. Bermaksudnya apa? Benda ni ijma', kesepakatan dalam kalangan ulama melakukan perkara yang sama. Itu ijma'. Yang kedua, dalam Al-Quran sendiri banyak tempat yang menggunakan bentuk jamak
Jamak ni apa? Ramai ni dalam bahasa Arab 3 orang ke atas. Walaupun begitu, dalam Al-Quran banyak menggunakan perkataan jamak hanya merujuk kepada perbuatan 2 orang. Baru 2 orang dah dikira jamak dah. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi dalam ayat yang cerita tentang pusaka tu tadi, ya, tetap dikira sebagai 2 orang. Membawa maksud apa dia? Bila arwah mempunyai 2 orang adik-beradik, tak kisah adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa, bila ada sahaja bahagian ibu akan jadi 1/6. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi kesimpulannya apa dia? Untuk ibu ni, ibu ada 1/3, kemudian ada 1/6, dan ada satu lagi situasi 1/3 baki. Itu nak cerita dengan cara bercakap begini agak payah, tuan-tuan yang rahmati Allah. Dia kena tunjuk. Jadi kalau 1/3 tadi kita baca bila ni 1/3, bila si ibu dia idza lam yakun ma'aha far'un waris, jika si mati meninggal dunia tak ada waris bahagian bawah, bahagian furu' tak ada, anak cucu tak ada. Kemudian tak ada juga dalam masa yang sama adik-beradik tak ada. Adik-beradik semua sekali lah, lelaki ke perempuan ke, adik-beradik seibu sebapa ke, semua tak ada. Yang ada pada ketika tu hanyalah ibu bapa sahaja. Maka ketika itu ibu dapat 1/3. 1/6 keadaan bila si mati ada anak ataupun si mati ada adik-beradik 2 orang dan ke atas, maka ibu akan dapat 1/6. Ayah pula macam mana? Ayah bila si mati meninggalkan anak, ada far'il waris furu', waris bahagian bawah, keturunan ke bawah, ayah akan dapat 1/6. Tapi kalau tak ada waris yang lain, ayah akan ambil 1/6 tambah asabah ataupun asabah. Tuan-tuan, asabah ni apa tadi? Ambil baki. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, ini bahagian-bahagian berkaitan dengan ibu bapa, ya, akan datang kalau ada masa kita sambungan daripada ayat ini, cerita tentang firman Allah, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembahagian-pembahagian yang dah disebutkan tu tadi, walaupun Allah dah tetapkan bahagian, tetapi perlu diselesaikan terlebih dahulu wasiat. Begitu juga hutang-hutang yang ditinggalkan oleh arwah, kena selesaikan terlebih dahulu. Kalau dah selesaikan hutang, wasiat, tak ada apa harta yang ditinggalkan, habis semua, tak ada baki langsung. Walaupun Allah kata ya, untuk anak perempuan 1/2 kalau seorang, kalau ramai 2/3, ya dah tentukan dah bahagian, tapi dah tak ada harta, tak boleh nak bahagi juga dah. Sebab tu bab hutang ni jangan kita tinggalkan sebab memberi kesan kepada waris. Sekadar itu sahaja, tuan-tuan dan rahmati Allah, untuk malam ni, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.